Kita plan lah macam mana sekalipun, buatlah apa sekalipun, akan ada orang yang tak suka kita. Kita dah hidup kat dunia ni berbelas-belas tahun kan, dah berpuluh-puluh tahun. Macam-macam orang kita jumpa, mesti kita pernah lalui. Buat sesuatu tu nampak baik kat mata kita, tapi ada je orang yang tak suka. Kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Hati orang lain-lain, cara orang pandang kita lain-lain. So jangan samakan. So kalau ada orang yang tak suka kita, try muhasabah diri dulu. Tapi kalau rasa tak ada apa yang perlu dibetulkan, just keep on going. Sebab kita memang takkan boleh nak puaskan hati semua orang. So buat apa kita nak bebankan kepala kita nak puaskan hati orang? Lama-lama kita yang terduduk. Just be yourself. Tapi bukanlah be yourself yang kita bangga dengan keburukan yang kita ada. Keep on minta nasihat daripada orang-orang tua. Tanya diorang macam mana kita ni, adakah kita ni menyakitkan hati orang? Kalau betul, try untuk ubah. Tapi untuk fulfillkan semua orang punya penerimaan, better jangan. Beban untuk kita. Kita takkan mampu untuk buat semua orang suka kita.